Ada sebuah parti politik kata kalau dia merintah Perlis, dia akan membenarkan amalan mazhab Syafi'i di negeri ini. Apa pendapat doktor? Ini satu masalah saya nak sebut supaya dengar. Tuan-tuan dengar, orang Perlis dengar, dan seluruh Malaysia ni dengar. Ada sebuah parti politik kata kalau dia merintah Perlis, dia akan membenarkan amalan mazhab Syafi'i di negeri ini. Apa pendapat doktor? Parti mana tu? Saya, negeri ni memang membenarkan amalan mazhab Syafi'i. Ini satu masalah saya nak sebut supaya dengar. Tuan-tuan dengar, orang Perlis dengar, dan seluruh Malaysia ni dengar. Ini dia orang boleh potong pun saya nak sebut untuk orang lain dengar mudah. Apabila kita sebut imam yang mulia, Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, apa yang kita bayangkan? Ni ada dialog saya dengan sebahagian orang. Apa yang kita bayangkan? Setengah orang ni dia tak bayang, dia ingat Imam Syafi'i ni apa. Dia bayang bila teringat Imam Syafi'i, dia teringat kunut. Itu saja yang dia fikir tentang Imam Syafi'i. Dia teringat bismillah kuat. Itulah perkara yang terlalu kecil bagi kehidupan Imam Syafi'i yang besar, yang merupakan imam, ilmuwan besar, tempat rujukan umat Islam. Imam Syafi'i imam saleh, alim, jalil, nasirus sunnah, pembela sunnah. Orang kata negeri Perlis tak ikut Imam Syafi'i. Ada beberapa pandangan yang mana negeri lain pun ada yang tak ikut dan bab yang lain. Kita ikut, umpamanya selepas solat Imam Syafi'i dia tak zikir ramai dengan kuat, imam Perlis ikut, yang lain ikut yang sebaliknya. Kunut mungkin kita tak, tapi itu benda kecil. Ada negeri dia bahas hak benda ni. Saya kata di Perlis ni alhamdulillah, di segala semua tempat ada kelemahan dia, tapi ada banyak juga yang kita ikut. Di Perlis ni tak ada pusat kelab malam. Kau tuan-tuan nak pergi pub mana-mana, tak ada night club, tak ada pub. Hatta negeri ni kalau orang nak kata benda, panggung wayang pun tak ada. Rumah-rumah huruf tak ada. Kalau imam yang jalil itu lihat, dibandingkan sebahagian tempat yang kata ikut Imam Syafi'i, negeri itu rumah huruf pun banyak, pub pun banyak, night club pun banyak. Adakah itu lebih utama dibanding, adakah kunut lebih utama dibanding kepada Imam Syafi'i daripada perbuatan-perbuatan itu semua? Di negeri yang kecil ini, kecil-kecil pun lebih besar dari Singapura. Di negeri yang kecil ini, kalau adalah siapa pergi karaoke sampai pukul 12 malam, pagi esok berdering lah pejabat mufti. Apa ni mufti biar orang menyanyi sampai. Manalah kita nak boleh dengar semua. Tapi artinya orang sensitif. Imam Syafi'i bukan dia pejuang hak tu. Dia pejuang Islam keseluruhannya. Negeri yang kata kita ikut Syafi'i, fikirlah berapa banyak rumah hurut, berapa banyak pusat judi, berapa banyak kafe-kafe yang menyhidangkan arak. Beritahu di negeri Perlis ni, di mana kedai yang menghidangkan arak secara terbuka, ataupun kita orang masuk situ orang duk minum arak? Tak ada. Ada satu dua tempat non muslim, tapi orang awam tidak kelihatan muslim yang terbabit dengan arak. Alhamdulillah. Kalau ada sembunyi kita tak tahu. Tapi ada negeri-negeri yang kata ikut Imam Syafi'i, saya tak tahu. Dia ikut bab kunut ya, yang lain dia tak ikut. Kalaulah Imam Syafi'i itu kunut saja yang awak fikir, kecil lah imam tu. Tapi kalau awak fikir Imam Syafi'i imam jalil, yang besar, yang mulia, kalau nak ikut dia ikut benda-benda yang prinsipal. Imam Syafi'i tak maki orang. Di Perlis ni ceramah maki orang tak boleh masuk masjid.
Ada orang abang kata, saya mula teringat dia baru kot nak bayar zakat dia kerja, zakat pendapatan di Perlis ya. Tapi dia berkata tak ikut mazhab Syafi'i, nak pergi bayar tempat lain lah. Saya tanya kepada dia, taklah banyak sangat pun. Saya kata kepada dia, ente tahu tak, zakat pendapatan itu sendiri bukan mazhab Syafi'i. Betul ke dia tak? Cakap tu bagilah. Zakat pendapatan tu ialah mal mustafad dalam mazhab Hambali. Bayar zakat pendapatan tu sendiri dah tak mazhab Syafi'i lah. Lepas tu dia garuk kepala. Habis tu anak kata ente Wahabi ya. Dia kata dah tak tahu hang bayar Wahabi kita. Ini kadang-kadang sentimen yang tak faham. Parti politik ni pun sama lah juga. Kata kalau nak ikut mazhab Syafi'i yang betul ya habaq kat parti tu, jangan kafirkan orang. Bagi tu demam lah. Imam Syafi'i tak kafirkan orang ni, tak maki-maki orang ni. Itu kalau nak ikut Imam Syafi'i. Adakah mengatakan hasrat kepada seorang perempuan untuk mengawininya dianggap sebagai melalui SMS sebagai khitbah, sebagai meminang? Ialah sebagai pinangan, tapi tengoklah saya meminang awak. Dia bersungguhlah. Kalau setakat I love you, you love me, tak jadi. Tapi itu bukan berarti bila satu orang kata macam tu, orang lain tak boleh minang. Khitbah hanyalah apabila dia kata saya ingin menjadikan awak sebagai isteri. Perempuan kena kata setuju dahulu, baru berarti orang lain tak boleh pinang atas pinangan dia. Ni dia pergi kata pinang orang, lepas tu orang lain dia nak suruh cup dulu, tak boleh. Itu maksudnya. Apa beza perkataan siwak bersih mulut dengan wala na'budu syai'an siwak? Oh tu lain. Hak tu siwak. Hak tu siwa. Kaf tu kamu, khitab. Kami tidak sembah siwaka melainkan engkau. Itu bukan kami tak sembah kayu siwak. Tak apa, ni bahasa Arab. Saya malas nak ulas inilah isu politik ni. Peristiwa Memali. Dah tanya juga, tadi dah tanya dah. Saya sebut umum siapa nak sujud-sujud, tak mau sujud tak apa. Peristiwa Mali salah siapa? Tak tahu salah siapa lah. Tetapi kalau tanya saya ingat hadis yang kita baca hari itu. Satu orang yang telah cedera kepala dia yang kita baca. Dia tak boleh berwuduk, cedera. Dia tanya kepada sahabat-sahabat lain, adakah bagi aku ni kelonggaran, rukhsah an atayammam, untuk aku bertayamum? Dia kata la, tak ada. Faghtasal, dia pun mandi. Bila dia mandi, famat, dia berhati, kepala dia cedera. Dia tanya sahabat-sahabat Nabi, ada kalangan, tak boleh ke aku tak mandi, bertayamum je? Mati dia. Dan hadis Abu Daud, berita sampai kepada Nabi. Nabi kata, qataluhu qatalahumullah, mereka telah membunuhnya, maka Allah membunuh mereka. Padahal mereka bukan membunuh, mereka beri fatwa yang menyebabkan dia tu terbunuh. Sesiapa saja yang memberi fatwa sehingga orang lain terbunuh, qatalahumullah, maka mereka dibunuh oleh Allah. Nabi yang kata.
Saya tak mau ulas dalam, tuan-tuan faham setakat banyak tu. Siapa yang mengeluarkan fatwa sehingga orang tampil untuk membunuh orang dan bertempur sesama Islam tanpa sebab, dia menanggung dosa itu. Bagi yang mengeluarkan fatwa itu. Bagi yang mengeluarkan fatwa itu. Bila terlalu sejuk, bolehkah berterusan tayamum? Jika terlalu sejuk, tak mampu dia ambil wudu. Kalau sejuk sikit ya, sagi mandi boleh. Tak, sejuk yang dia rasa kalau dia ambil boleh memberikan kesan yang tak baik kat dia, dia boleh bertayamum. Saya pernah dulu, lama lah, muda dulu, daripada Jordan pergi naik kereta, pergi buat umrah, balik salji tengah jalan dengan sempadan. Jadi saya keluar dari kereta, pergi ambil wudu. Masa tu kita ingat kita kuat kan, saya ambil wudu, jam semua ni, tangan jadi kerah. Ya Allah punya sejuk, tak tahu nak buat macam mana, tak tahu nak lari mana. Kita kalau panas ni, kena matahari, kita boleh lari-lari juga menyorok dia apa. Ini bila dia sejuk, luar sejuk, air kena atas sejuk. Saya masuk dalam kereta, saya duduk, bungkus. Itu yang orang boleh jam tu. Sebab tu sampai ke peringkat itu kita tak ambil wudu. Kita bertayamum. Macam tu juga orang yang sakit. Kadang-kadang orang lain tak sejuk, dia sejuk. Dia sakit, kena air sampai terketak-ketak. Kita kata ayah ambil wudu ayah, dia kata ayah tak boleh kena air ni sejuk. Kami boleh, ayah tak boleh. Pasal apa? Oh, kita buat macam tu kat dia. Tak boleh ke cara lain? Dia boleh berwudu. Walaupun dia boleh tayamum, walaupun orang lain berwudu. Kerana masalah yang dia hadapi. Seorang kawan jatuh cinta dengan isteri orang, bagaimana nak nasihatinya? Dia ada apa benda? Jatuh cinta satu hal yang lain, bertindak satu hal yang lain. Kita tengok satu orang, perempuan kan, lelaki, kita tengok dia, kita jatuh cinta kat dia. Kan? Terutama pelajar-pelajar universiti kan, yang mana pensyarah-pensyarah ni, contoh sebahagian ada pensyarah, saya pun jadi pensyarah. Kan? Dia orang ni mudah terpengaruh dengan pensyarah ni. Tambah pensyarah kalau ada rupa apa sikit, cakap pandai sikit, kan? Orang yang dengar sama, orang perempuan yang dengar, orang berucap pun sama. Ataupun perempuan di pejabat, dia tengok bos dia dalam hati dia jatuh cinta. Tapi dia tak buat apa, dia jatuh cinta seorang-seorang dia gitu lah. Tak ada apa lah. Takkan dah balik bila Allah berdosa dah jatuh cinta. Nah. Yang berdosa apabila dia mula bertindak. Itu dia berdosa. Kerana cinta ni bukan benda boleh, ni tolong bagi cinta 3 orang main, dia tak boleh. Dia hadir. Dia hadir kepada manusia tanpa manusia. Kadang-kadang orang tengok satu orang tu, dia suka orang tu, tapi dia jangan bertindak. Kalau setakat dia tengok satu orang perempuan, dia jadi suka, tapi dia tak ada, dia tak buat apa. Bila dia tak buat apa, dia tak berdosa, masih dalam lintasan diri dia. Tapi once dia bertindak, dia pergi hubungi isteri orang itu untuk dia bercinta, maksud untuk dia bercinta, bukan jatuh cinta, bercinta untuk, di situ dia melakukan perkara yang haram. Kekangan masa di luar negara, jamak qasar atau jamak sahaja? Jika kita musafir, kita boleh jamak dan qasar.